sebagainya. So awak boleh Ni sebenarnya lebih kurang 10 atau anugerah yang saya beri anugerah untuk sampai ke sampai ke EPL, sampai ke baru-baru ni ada juga beberapa anugerah kecil yang aku dapat. Icon MAYC pun bagi dia. Terima kasih banyak. Tahun 2016 ni merupakan tahun yang penuh cemerlang, boleh katakan cemerlang, indah, yang terbaik buat saya. Jadi untuk tahun 2017 ni dah jadi macam satu bebanan juga buat aku ni. Aku nak menang meletup lagi tak ada panjang mana. Susah juga ni. sustain. Untuk sustain tu susah. Tapi sebab orang cakap kita menang award ni, anugerah ni tanggungjawab kita untuk kekal lama dalam industri. Itu susah. Kadang-kadang ada yang dah menang tapi kita tak tahu macam mana susah tu nak sustain tu. Saya nak kena pilih projek yang bagus, nak kena pilih macam-macam benda. Sama juga macam tahun